Apa pendapat Tok tentang nadi, apa perkhidmatan yang telah nadi jalankan berbanding sebelum ini? Dengan adanya nadi, dia banyak memberi peluang kepada masyarakat kampung, warga kampung, dari segi ilmu, pengetahuan, yang mana dengan adanya nadi kita dapat tahu berkenaan dengan usahawan-usahawan yang ada kerajaan, program-program usahawan yang kerajaan beri. Dan selain daripada program usahawan, ada juga pemeriksaan kesihatan sendiri. Maksudnya dia boleh datang ke nadi untuk pemeriksaan kesihatan, datang ke sini. Jadi kalau ada pemeriksaan darah tinggi, pemeriksaan gula, jadi banyak kemudahan yang kita dapat di segi kesihatan. Begitu juga kalau di segi pembelajaran, bukan kata anak-anak dapat belajar di sini untuk berkenaan dengan kemahiran komputer, ibu bapa juga dapat pengetahuan di segi kemudahan komputer. Di nadi juga kita berpeluang dapatkan maklumat-maklumat yang kerajaan salurkan. Jadi ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberi oleh kerajaan untuk warga kampung. Dan dengan adanya nadi juga, kita dapat bersama dalam setiap kali kita nak buat program. Kita banyak kemudahan yang kita dapat bila kita dapat buat joint venture dengan nadi. Dia dapat memberikan satu kesan yang baik lah, dari segi program, dari segi keterlibatan dari semua pihak dengan kemudahan yang disediakan. Saya Mahathir bin Ilyas, Ketua Kampung Sudut Lama. Amat bersyukurlah dengan adanya nadi di kampung saya, di mana dapat memberi peluang kepada seluruh penduduk kampung untuk datang ke sini untuk mendapatkan perkhidmatan macam-macam lah, mendapatkan maklumat daripada nadi. Jadi saya menyeru kepada semua penduduk kampung mungkin boleh mengambil peluang untuk datang ke sini, datang ke nadi. Kita sama-sama menaikkan nadi Kampung Sudut Lama. Kita sama-sama berkongsi-kongsi ilmu di sini, mengajak semualah. Dan saya secara peribadi ini amat berbesar hati dan menyokong agar nadi akan terus berjaya membantu kami dalam warga kampung. Terima kasih Nadi dan MC.